Ramai yang ada banyak blok dalam saluran darah jantung disuruh buat bypass operation, jadi panik dan jadi buntu. Sebab memang tak dinafikan, bila dengar bypass operation sebab tiga-tiga saluran darah blok, diorang jadi panik. Ada ramai yang tak nak buat bypass operation, takut buat bypass operation, lepas tu terus berhenti jumpa pakar jantung, lepas tu terus berhenti follow up dengan klinik pakar jantung. Dia kena dengar betul-betul ni, semua orang yang ada masalah jantung, satu, dua atau tiga saluran darah blok memang ada pilihan. Sama ada makan ubat, buat rawatan angioplasti dengan stent ataupun buat bypass operation. Ramai pasien-pasien yang ada kencing manis, jantung lemah sikit, kalau tiga saluran darah blok ataupun terlalu banyak saluran darah blok kompleks, mungkin bypass operation adalah rawatan yang paling baik untuk jangka panjang. Tapi kalau engkau orang takut nak buat bypass operation, tak berani nak buat bypass operation atau ada was-was tentang bypass operation, jangan sampai pula berhenti makan ubat. Ramai yang takut lepas tu terus berhenti follow up dekat klinik pakar jantung sebab dia orang tak nak ikut cakap jumpa pakar bedah jantung. Dia dua benda yang berbeza. Bila sakit jantung, yang buat angiogram adalah pakar jantung, pakar perubatan jantung. Pakar perubatan jantung yang akan jaga pesakit daripada mula sampai akhir. Diorang ni yang akan buat angiogram, yang akan tentukan berapa banyak saluran darah blok. Pakar perubatan jantung yang ambil gambar saluran darah jantung melalui angiogram untuk tengok apa keadaan saluran darah jantung. Ada setengah-setengah patient berdasarkan angiogram, berdasarkan finding coronary angiogram, kita akan buat pilihan. Pakar perubatan jantung akan buat pilihan yang sebenarnya mamat ni lagi elok buat rawatan bypass operation daripada buat balloon dengan stent. Jadi pakar perubatan jantung seperti kami ni akan refer kau orang jumpa pakar bedah jantung. Jangan buat keputusan tak nak buat bypass operation sebelum jumpa pakar bedah jantung. Ada pilihan. Kalau kau tak nak pun buat bypass operation, boleh minta second opinion. Tapi nak jumpa second opinion, sama ada buat balloon ke stent, kena bawa CD angiogram supaya pakar perubatan jantung boleh tengok sendiri gambar yang diambil semasa buat angiogram. Bincang pasal option perubatan, bincang tentang buat rawatan angioplasti dengan stent secara teamwork, dan bincang tentang bypass operation. Kadang-kadang kalau tak nak buat bypass operation yang secara besar potong depan tu, ada setengah-setengah pesakit ada pilihan, ada peluang untuk buat bypass operation yang kecil, potong kat sebelah dada kecil je, tak potong tulang pun. Ada banyak pilihan. Jangan buntu, jangan sampai panik berhenti makan ubat, jangan sampai panik berhenti follow up dengan klinik perubatan jantung. Sentiasa ikut arahan doktor tentang ubat dan jangan berhenti follow up walaupun kau tak nak buat bypass operation.